Tepat jam 12 pagi 1 Oktober 2025, Kerajaan Amerika Syarikat shutdown. Ribuan pekerja digantung kerja, agensi kerajaan berhenti operasi dan dunia keuangan gempar. Tapi kenapa ia berlaku? Hai guys, selamat datang ke Suai Academy dan nama saya Syam. Hari ini kita akan rungkaikan apa yang sedang terjadi dekat US. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah implikasinya terhadap US, dunia dan khususnya kepada trader macam kita ni? Semuanya akan terjawab dalam video ni, so tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Kenapa kerajaan shutdown ni berlaku? Ia berlaku apabila Kongres gagal meluluskan bajet atau resolusi lanjutan untuk pembiayaan kerajaan. Dorang ni gagal untuk capai persetujuan antara Republikan dan Demokrat untuk undang-undang pembiayaan bagi tahun fiskal 2026. Antara pertikaian utama ialah jumlah perbelanjaan kerajaan, program subsidi insurans kesihatan dan pemotongan bajet luar negara. Apabila peruntukan dana mati, banyak agensi tak boleh nak berfungsi kecuali agensi yang digolongkan sebagai penting. So, macam mana benda ni boleh berlaku? Sebelum disahut shutdown, isi Parlimen cuba luluskan continuing resolution supaya kerajaan terus dibiayai sementara bajet penuh diselesaikan. Dalam sesi Senat, Demokrat menolak CR yang diajukan Tuan Rumah kerana tidak memasukkan syarat tambahan untuk subsidi kesihatan dan pemotongan yang dianggap merugikan rakyat. Disebabkan gagal untuk capai majoriti, ia menyebabkan undang-undang bajet tidak disahkan, lalu kerajaan mati fungsi pada tengah malam. Sejurus shutdown, apa yang berlaku? Hampir 800,000 pekerjaan kerajaan digantung tugas dan sekitar 700,000 orang lain kena bekerja tanpa bayaran. Layanan-layanan seperti Institut Kesihatan Nasional, CDC, program bermanfaat sosial dan banyak agensi yang dianggap tidak penting ditutup. Beberapa perkhidmatan asas yang dianggap penting terus berjalan, contohnya keselamatan negara, operasi kecemasan, tentera dan kawalan sempadan, tapi semuanya sangat terhad. Banyak projek-projek pembangunan negeri dibekukan dana. Anggaran kerugian ekonomi US dijangka akan kehilangan sekitar 15 bilion dalam GDP setiap minggu jika ini berlarutan. Ekonomi akan kucar-kacir kerana pengurangan perbelanjaan pengguna sebab mereka tidak dibayar dan seterusnya menjejaskan keyakinan pelabur. So, apa akibat kepada US dan juga seluruh dunia? Ini akan menunjukkan penurunan sementara bagi pertumbuhan ekonomi US. Pasaran saham dan bond juga akan bergegar kerana keyakinan pelabur terjejas. Individu, negeri dan bandar yang bergantung pada dana persekutuan juga akan hilang pendapatan. Shutdown ni juga akan ada efek kepada seluruh dunia sebab Amerika adalah pusat keuangan dunia. Ketidakkestabilan dasar dan kejatuhan ekonomi US boleh memicu ketidaktentuan global. Negara-negara yang bergantung pada dolar akan terjejas teruk. Kita tengok pula dari segi impak terhadap pasaran trading. Disebabkan ini, volatility akan meningkat. Pasaran forex dan saham akan jadi lebih sensitif terhadap sebarang petunjuk dasar. Pelabur pula akan lari ke aset yang lebih selamat seperti emas. Kita juga akan saksikan pergerakan yang besar ke atas pasangan mata wang yang sensitif USD seperti Euro USD, GBP USD dan USD JPY. Seterusnya, sentimen market akan menjadi faktor utama dan bukan lagi fundamental biasa.
So, retail trader kecil-kecilan macam kita ni harus lebih berhati-hati sebab akan ada pergerakan liar dan juga market gap. Shutdown kerajaan US ni bukanlah perkara asing di Amerika, tapi impaknya kali ni lebih besar sebab ekonomi global tengah kucar kacir sekarang ni. Bagi trader, ini adalah peristiwa yang boleh ubah trend pasaran. Dan akhirnya, kerana pasaran bergerak mengikut ketakutan dan harapan, hanya mereka yang siap sedia dari segi mental dan strategi lah yang akan selamat. Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma saja, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.